Asyik-asyik kena ban. Salah user atau sistem yang terlalu strict. Dulu, kalau akaun WhatsApp kena ban, kita tahu sebabnya. Mungkin sebab kita hantar spam, blast atau broadcast melampau. Betul tak? Tapi sekarang situasi dah berubah. Sekarang ni, bukan setakat hantar blast je kena block. Korang guna chatbot pun dah mula kena ban. Malah, ada yang baru je connect number ke sistem third party, tak sempat buat apa-apa lagi, tiba-tiba akaun dah mati. Benda ni memang buat ramai peniaga pening. Kita kena realistik. Benda ni bukan salah sistem tu 100%. Tapi sebenarnya WhatsApp yang tentukan kriteria siapa yang dia nak ban. Polisi mereka sekarang memang sangat-sangat ketat. Sebab tu sekarang wujud WhatsApp Official by Onsen. Dengan versi official ni, penggunaan sistem third party jadi jauh lebih selamat. Risiko atau possibility untuk akaun korang kena ban tu sangat rendah sebab kita guna saluran yang diiktiraf. Korang nak faham lebih dalam macam mana sistem ni berfungsi dan macam mana nak selamatkan database korang? Saya jemput korang join kelas kami secara percuma.